Lokman, kalau mereka masuk balik tu, jangan ego lah. Okay, baby. Seperti kita tengok, Rumah Bangsa ini untuk pendengar, kalau yang nak tahu apa Rumah Bangsa ni adalah satu konsep di mana Datuk Seri Presiden mengatakan bahawa mana-mana parti, blok ataupun individu yang nak kembali ke UMNO, bolehlah kembali dengan penyatuan Rumah Bangsa tersebut, iaitu Bangsa Melayu. Persoalan saya berkenaan dengan Rumah Bangsa ni pada hari ini adalah, kita lihat itu hari masa persidangan pemuda pun ada ahli yang telah dibuang tetapi datang pada persidangan pemuda, iaitu saudara KJ lah. KJ. Betul, saudara KJ telah pun kembali. Adakah YB rasa ini akan mengukuhkan kedudukan UMNO sekiranya perkara ini menjadi kenyataan? Pandangan saya, Rumah Bangsa dia adalah untuk mengumpulkan semua orang Melayu, utamanya ahli-ahli UMNO yang keluar daripada parti. Ya, macam beberapa orang lah, dan termasuk Bersatu semua, itu memang keluar daripada parti. Yang dipecat pun ada, dan yang digantung pun masih tergantung sekarang ni. Dan juga yang kedua, parti Melayu seperti PAS, Bersatu, Amanah dan lain-lain parti Melayu. Itu yang cuba dikumpulkan dalam Rumah Bangsa. Kalau kita lihat zaman dulu, Melayu di bawah payung UMNO mengumpulkan semua orang-orang Melayu, semua negeri-negeri dalam semenanjung tanah Melayu ketika itu, dan akhirnya apabila kekuatan tu ada, Lokman, maka kita mampu untuk menghalau British ketika itu. British yang kuat, itu baru British. Jadi perkara itulah yang cuba dipikirkan oleh Presiden supaya orang Melayu tu lebih kuat dan sebagainya. Dan yang lepas, seperti Khairi Jamaluddin, iaitu KJ, datang ke Perhimpunan Pemuda mohon supaya masuk balik pemuda. Mohon supaya dia masuk balik. Termasuklah Datuk Hisham yang difikirkan oleh pemuda lah yang ketika itu. Dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, yang bersama dengan Datuk Hisham. Dan supaya masuk kembali ke UMNO dengan satu Rumah Bangsa yang besar ni. Itu perkara pertama ya, yang seboleh-bolehnya Presiden mengharapkan mereka semua balik. Tapi yang Lokman, kalau mereka masuk balik tu, jangan ego lah dan jangan malu lah. Sebab pelawaan tu dah ada. Tapi jangan ego, buangkan ego, jangan malu. Kami semua memang mengalu-alukan mereka tu masuk kembali ke pesada UMNO ketika ini. Itu yang kami harapkan. Dan yang penting, kembalinya mereka dengan hati yang ikhlas lah.